Hai dan selamat datang. Okey, untuk kupasan kali ni kita akan cuba fahamkan satu benda yang mungkin ramai orang keliru. Malaysia kan negara penguar minyak, tapi kenapa harga minyak kita masih ada risiko untuk naik? Jom kita rungkai persoalan ni sama-sama. Cuba kita tengok sekeliling kita. Negara-negara jiran kita dalam ASEAN tengah hadapi krisis tenaga yang makin teruk. Jadi, soalan paling penting sekarang ialah, adakah Malaysia akan jadi mangsa seterusnya? Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. Kesan domino ni, ia bukan lagi sekadar amaran tau. Ia dah betul-betul berlaku dan dah mula melanda jiran-jiran terdekat kita di ASEAN. Contohnya, di Filipina, keadaan dekat sana dah jadi sangat kritikal sampai kerajaan terpaksa isytiharkan darurat tenaga. Banyak stesen minyak dah mula tutup dan rakyat pun dah mula buat bantahan besar-besaran sebab tak tahan dengan harga minyak. Dekat Thailand dengan Vietnam pula, kerajaan mereka terpaksa ambil langkah yang agak drastik. Rakyat digesa untuk bekerja dari rumah. Tujuannya cuma satu, untuk jimatkan penggunaan bahan api sebanyak yang mungkin. Cuba bayangkan, sampai macam tu sekali impaknya pada kehidupan harian. Dan jiran kita, Indonesia, pun tengah bergelut. Kos subsidi minyak mereka dah melambung tinggi, bukan sikit-sikit ya, tapi sampai ratusan trilion rupiah. Ini dah tentu bagi tekanan yang sangat-sangat besar pada kewangan negara diorang. Okey, soalan dia sekarang, kenapa semua ini berlaku serentak? Apa sebenarnya puncanya? Nah, puncanya datang dari satu tempat, satu laluan sempit yang sangat-sangat kritikal untuk dunia. Inilah dia, Selat Hormuz. Cuba bayangkan ia macam salur darah utama untuk minyak dunia. Kalau salur darah ni tersumbat sikit je, memang satu dunia boleh rasa sakitnya. Dan itulah yang tengah jadi punca huru-hara sekarang ni. Nak tahu betapa pentingnya laluan ni? Tengok nombor ni, 21%. Ya, 21% daripada keseluruhan penggunaan petroleum harian dunia terpaksa lalu ikut selat yang sempit ni. Dan 21% tu, kalau kita nak gambarkan, ia bersamaan dengan 21 juta tong minyak setiap satu hari. Banyak gila kan? Semuanya lalu dekat satu laluan kecil je. Jadi, kenapa Asia yang paling teruk rasa bahangnya? Kenapa bukan Eropah atau Amerika? Ini disebabkan ada satu kaitan tersembunyi yang mungkin ramai antara kita tak sedar. Inilah jawapannya, satu fakta yang cukup mengejutkan. 80% daripada semua minyak yang lalu dekat Selat Hormuz tu sebenarnya dalam perjalanan ke pasaran-pasaran di Asia. Bila bekalan minyak ke Asia terganggu, inilah akibatnya. Harga minyak naik mendadak, nilai mata wang negara-negara Asia jatuh merudum, inflasi mula meningkat dan orang ramai mula buat pembelian panik. Pakar ekonomi panggil ini sebagai perfect storm atau ribut yang sempurna. Okey, baiklah. Sekarang, jom kita fokuskan balik perbincangan ni kepada Malaysia sebab dekat sinilah sewujudnya kekeliruan utama bagi ramai orang. Inilah dia soalan cepu masnya. Mesti ramai yang fikir, kejap, kita kan ada Petronas, kita gali minyak kita sendiri, buat apa kita nak risau? Soalan yang sangat logik. Jom kita rungkai jawapannya. Jawapannya terletak pada strategi ekonomi minyak negara kita. Satu pendekatan yang mungkin tak ramai tahu, tapi ia menjelaskan segalanya. Okey, ini bahagian yang paling penting untuk kita faham. Minyak yang kita gali dekat Malaysia, jenis light sweet ni, ia ibarat kopi premium. Kualiti dia tip-top, jadi harga dia pun sangat mahal di pasaran dunia. Tapi, kilang penapisan kita pun sebenarnya dibina untuk proses minyak jenis heavy sour yang kualiti dia lebih rendah sikit dan sebab tu harganya jauh lebih murah. Jadi, strategi kita mudah. Kita jual kopi premium kita dengan harga tinggi untuk dapat untung, lepas tu kita guna untung tu untuk beli kopi biasa yang lebih murah untuk kegunaan harian kita. Bijak kan? Jadi, secara ringkasnya, inilah strategi kita. Langkah 1, kita gali minyak premium kita. Langkah 2, kita jual sebahagian besar minyak tu ke negara lain untuk dapat untung yang lumayan. Langkah 3, duit untung tu kita guna untuk import minyak yang lebih murah. Dan langkah 4, minyak murah yang kita import itulah yang kita proses untuk kegunaan kita semua di Malaysia. Dan di sinilah segala-galanya berhubung kait. Lebih 2/3 atau 69% minyak mentah murah yang kita import tu datangnya terus dari Teluk Parsi. Kawasan yang sama di mana Selat Hormuz yang tengah bermasalah tu berada. Sekarang dah nampak kan kaitannya? Okey, sekarang kita bawa isu global tu terus ke dompet kita masing-masing. Jom kita sentuh sikit pasal peranan dan juga kerapuhan perisai kita, iaitu subsidi kerajaan.
Realitinya memang agak mengejutkan. Kos yang kerajaan kita tanggung untuk pastikan harga minyak kita rendah dah melonjak lebih 4 kali ganda. Cuma bayangkan, dari 700 juta sebulan, sekarang dah jadi 3.2 bilion setiap bulan. Jurang antara harga yang kita bayar dekat stesen minyak dengan harga pasaran sebenar memang sangat besar. Untuk setiap liter RON 95 yang kita isi, kerajaan sebenarnya top up hampir RM1.82. Untuk diesel, jurangnya lagi besar, sampai RM3.37 untuk setiap liter. Dan inilah hakikat yang kita kena terima. Tak ada satu negara pun dalam dunia ni, termasuklah Malaysia, yang ada kuasa mutlak untuk kawal harga minyak global, walaupun kita ni negara pengeluar minyak. Subsidi yang kita ada ni hanyalah satu perisai yang mahal dan bersifat sementara, bukannya penyelesaian kekal. Jadi, persoalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama, dengan berbilion ringgit dibakar setiap bulan untuk pertahankan perisai ni, berapa lama lagi ia mampu bertahan? Dan apa agaknya akan jadi pada kita semua bila perisai ni dah tak mampu lagi menampungnya? Fikir-fikirkan.